Dia hanya seorang penghantar makanan biasa. Wajah yang tidak dikenali, senyuman yang sopan. Tiada siapa yang tahu kisah sebenar di sebalik mata yang tenang itu. Setiap hari, dia menyelesaikan tugasnya dengan senyap, menghantar pesanan dari rumah ke rumah. Tidak pernah mencari masalah, tidak pernah mencari perhatian, tapi malam itu berbeza. Di lorong gelap yang sunyi, dia terdengar jeritan seorang pakcik. Geng Samseng sedang mengelilinginya. Tanpa berfikir panjang, kakinya melangkah ke hadapan. Pergerakan yang pantas dan tepat. Satu demi satu mereka tumbang. Teknik yang hanya diketahui oleh mereka yang pernah hidup dalam bayang-bayang. Ya, dia pernah menjadi seseorang yang ditakuti. Namanya saja Naushul membuat dunia gelap bergegar, tapi itu dulu. Kini dia memilih kehidupan yang berbeza, jauh dari keganasan. Namun kadang-kadang masa lalu datang mengetuk. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk mengetahui kisah selanjutnya. Terima kasih kerana menonton.